Hey, what's up guys? Sophie here. Welcome to my channel. Mwah. Diam! Oh, macam tu kan? Terus kan? Lepas tu kau punya macam mana? Aku patun. Apa itu je intro kau? Yelah, aku berpantun intro aku. Macam mana? Pergi ke kedai berjumpa rumara mak khan yang mana? Mak khan yang Aura. Aura apa ya? Aura lah. Tak aura apa? Tahu kau takut? Takut jatuh cinta dengan aku. Sekarang ni kau tak nak tanya ke aku nak buat konten apa ni, Mai? Sophie nak buat konten apa? Aku nak buat konten kita pergi spend time. Sophie nak spend time? Sophie tak habis apa, tak boring kan spend time amat? Partnership ni je lah. Tunggu dia tak lebih sebulan Apa lagi. ni? Nak apa ni? Serabut lah. Ni. Biar awak hidup. biar awak hidup. Oh, dia nak ni, dia nak keluar. Macam mana? Nak spend time kat mana? So sekarang ni nak spend time dekat, sebenarnya aku tak nak buat konten mall. Sebab Alifah ni dia tak suka kita buat konten mall. Memandangkan dia kan presiden kita. Betul. So si Alifah ni dia tak suka kita buat konten-konten dalam mall ni. Dia kata boring. Betul. Weh, dua-dua kenit bawa kereta. Kereta besar. Orang yang dalamnya kenit. Nampak kereta? Apa? Nampak kepala? Nampak kepala. So sekarang ni aku nak ajak kau pergi IOI City Mall. Memang dalam mall. Ini pahal ni. Pahal memang ni. Dua orang kenit bawa kereta. Nak pergi mana kau ni? Bingung lah. Lepas tu aku nak ajak kau pergi IOI. Oh lo, buat apa ayo? Dia bukan konten mall, Oh, tapi dia kita lah. main game yang ada dalam mall. Main tak? Okay, aktiviti kita tu dalam mall. Alang kau bawa aku main arcade tu pun dalam mall juga kan? Kau sekali? Aku punya pun baru sekali. 2 kali dah ni? Aku mana ada dalam mall? Aku sekali, kau sekali. Yelah maksudnya kau satu, konten aku satu. Kan berbeza kat situ. Kata apa? Apa yang ada dalam mall? Boring lah Sophie. Apa Aku yang ada nak dalam mall? ajak kau pergi main bowling. Boleh. Entahlah. Sophie nak main dengan mak sekarang. Apa Sophie yang dulu tak best main dia. Lambat tu. Lepas ni kau tahu tengok wayang? Ada squishy. Mak suka squishy. Ya ke mat punya? Ya ke mat punya? Ya, takkan perempuan mana pula? Banyak dah perempuan naik kereta mat ni. Mana ada ni? Namamu aku tak tangga-tangga lagi Dan aku nak buat perempuan, aku dah tinggal lama dah nama tu. Mana tahu pasang balik. Mana ada boleh pasang balik? Terkeluar mat. Mat bocor. Kuku kau panjang. Masa ni aku nak Tapi ada sebenarnya. potong Sophie, tak elok nak makan nasi lekat kat celah tu. Penuh tahi tu tu. So sekarang ni mat, let's go. Kau bawa aku sekarang ni, kita pergi IOI City Mall. Kita pergi main bowling. Main bowling je. Dan dekat situ kita tengok siapa loser Okey, siapa menang? Dapat apa? dapat hati. Siapa kalah? Dapat hati lembu. Usai hati lembu aku tak pakai hati. Boleh tak? Apa? Menang apa? Okey, aku cakap macam ni lah. Kalau menang kau nak apa? Apa-apa je yang berada dalam IOI tu aku belanja. Sumpah demi Allah. Sumpah. Sumpah demi Allah, man. Aku nak iPhone 17 lah. Aku baru rancang nak beli. Ni untuk second phone aku. Ni untuk phone personal. Satu tu untuk rekod lah, untuk konten aku. Banyak mana phone punya? Aku bawa 2 phone. Oh, dua phone. Oh, okay. Aku ni jenis orang yang setia. Phone-nya satu je. Aku pun orang bagi phone ni. Siapa bagi? Mana rumah? Nak cakap mu setia ni? Kau setia? Dah. Jom bawa aku. Laju sikit, Mat. Jangan buang masa. So let's go, guys. Sophie. Kenapa benda kau langgar tadi? Sophie, pintu terbuka lah. Dejavu. Tak dengar apa? Tak. Okay. Bye-bye, Mat. Bye. Berhenti Sophie kat depan tu. So, Mat. Tak, sekarang ni ramai ni. Ramai Kita nak join tournament juga kan macam mana ni? tengah tournament. Ya. Gana ni, Mat. Tournament ni? Ni semua tournament. Kalau mu kalah dengan siasat orang tua ni, mu memang noob, Mat. Asal pula aku bukan selalu main, kan selalu main kan? Aku jarang main. Bila last main? Tahun lepas. Aduh, masih nak main ke? Boleh je, try tanya jom. Kita try tanya dulu. Sinilah. Boleh ke? Kita try tanya dulu.
Oh, full Full ke? Pukul 6. Sama pukul 6. Kita nak main apa ni? Okey, jom. Saya jom. Terima kasih. Kopi salah timing lah kita datang. Kita datang time orang penuh. Tengok orang teman. Macam mana dengan konten kita ni? Dah lah, ayo nak beli apa? Make over aku. Anjay, cari lemak. Nak main apa? Ada je arcade kat bawah tu. Ada arcade je lah. Kita pergi arcade kat bawah Kurang. Nak main arcade. Tak boleh main bowling. Penuh sebab tournament tu diorang book sampai Pukul 6 kurang. Ni bawa pukul apa? Oh, tak fikir online lah tu. Oh, 3 jam lagi. Fikir lah online ke. Online nak main ke. Oh, bingung. Ni main basket ni? Tu, gawat babi. Macam best je. Macam Ben Tak jalan? kau nonton kau babi malu. Okay guys, sekarang tadi bowling tak ada. Lepas tu sekarang kita orang cari rollerblade. Rollerblade rupanya dah tutup. Dah ganti dengan rollerblade pun jadi karaoke tu. Dah jadi karaoke. Gampang betul lah. Macam mana ni? Macam mana Mat? Sumpah tak tahu. Kau nak main permainan ke apa? Mana-mana pun boleh. Kalau tak, kita pergi Puzzle Planet tu. Bila apa pasal? Tak menggeram. Aku tak menggeram. Puzzle macam mana? Okay. Yang Balik lah. yang terjadinya kita ni kita beli dah boba je. Ni beli kasut? Kena tunjuk oh. Oh, okey. Shopping. Nampak ni saya beli kasut. Alah, tak nampak. Lepas tu sekarang ni rancangan kita orang adalah Apa dah? pergi Terjun. mana ni Mak? Kita nak main terjun. Nak main benda-benda yang terjun. Ya. Yang main nyawa. Tapi yang ni kita orang kena pergi ke Mall One Utama. Bukan kata aku ni. Bodoh lah. Kita orang nak pergi ke Mall One Utama. Memandangkan dah tak ada. Konten kena jalankan juga sebab dah buat separuh jalan. So kita teruskan je. Pergi ke One Utama. Alang-alang. Jom, let's go. Guys, kita orang dah pun sampai dekat One Utama. Nampak tak? Kita orang sampai One Utama. Mana? Wan Kadia. One Kadia. Dia macam ni, kena buat sekali. Buat mata. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar lah Mat. Cepat Mat. Aku ni nugget tak nak makan. Yes. Jom. Jom. Jom cepat. Mana? Makanlah sambil takkan nak makan sambil jalan. Takkan kau nak makan sambil jalan? Apa? Betul? Okay. Jom let's go guys. Sekarang kita orang tengah mencari tempat tu kat mana sebab One Utama. Akak sayang. Jangan. Cepat. Ada. Ni lagi sakit tau. Ni lagi sakit? Ni lagi sakit. Kalau kau tak nak aku tembak kau, kau kena menjerit. Mana letak kau bodoh ni? Kau kena cakap, Mak, tak nak. 1, 2, 3. Aku tak berani. Cepatlah. Aku tembak kau, aku tembak. Dia cakap apa? Mak, tolong. Mak tolong. Kuat dah tu. Dia macam ni. Mak, tolong. Macam tu. Mak tolong. Kuat bodoh Mat, malu pegang. Asal kau malu? Malu, ya Allah. Hati tolong, hati. Penat lah. Aku dah penat lari. Kau ajak lagi lari. Okey, Sophie dia makin gemuk kan guys. Sebab tu dia... Saya dah naik 6 kg. Lepas tu total berapa berat kau? 56. Ya, tadi kata 60. Tak, maksud aku cakap berat aku 50. 56? Naik Sama 6 dengan kg. aku? Mula ringan sangat. Orang lelaki tulang berat, kau 56. Aku berat pahala. Pahala nak Kau tahu. berat dosa. Kau tu banyak dosa. Kau banyak dosa. Kau lagi banyak dosa. Apa yang aku banyak dosa? Banyak dosa, Aku banyak buat dosa, banyak dosa, banyak dosa. Kau banyak dosa. dosa. Sikit Sophie. Sikit Sophie. Oh ni wine. Oh ni winglet. Wine lab lah. Winglet. Wing matang kau. Wine. Hello, saya nak terbang boleh? Saya nak terbang. Boleh ke nak terbang? Nak terbang. Untuk experience nak aku tu. gambar dengan video dengan kita ke atau nak ambil gambar Kalau sendiri? video tu Video video yang macam macam mana? mana? Dia dari dalam Sama lah. Apa? Ini saya bagi contoh. Wah, dia pusing. Dia angle dia kat dalam sana. Oh, okey. Boleh lah. Boleh. Boleh. Kita orang nak moment. Memories. Gelilah aku Mat ni. Alright, and just nak tanya some health questions. None of you have any history of shoulder dislocation? Tak ada.
My English broken. History bahu dislocate ke? Tak ada. Tak ada. Otak je Any diskotik. patah tulang, accident, surgery? Tak ada. Tak ada. Masalah jantung, leher belakang? Tadi kau kata lelah. Tak. Tak lelah. Itu lelah berjalan. Oh, okey. Bukannya Terbang ke? terbang okey. Mai. Mengata kat aku. Aku buat bodoh je tau. Aku faham sebenarnya. Nak take ke. Aku ni macam mana? Duduk macam ni? Tak payahlah. Tak lah aku dah kamera pun nampak. Oh, touch screen ke? Dia touch gampang. Oh, touch ke? Aduh. Dia kena touch. Next please. Oh, next. Sorry. Okay. Oh, kita terbang kat sini kan sekejap lagi. Kita akan pakai helmet. Helmet? Kita pakai helmet. Oh, nampak hitam sini. Wih, banyak yang lelaki handsome kat sini. Bodoh lah, face semua gitu deh. Face semua macam tu deh. Ya Allah. Handsome kan? Banyaknya amoy. Ada Mak Saleh siap. Oh, baca. So sekarang ni kita orang tengah tunggu untuk sesi briefing dia. Sebab Betul. briefing ni dia buat kelas macam Ui, ada swimming pool. Wih, water park lah. Sofi, best ni main ni Sofi. Wih, kenapa kat sini aku tak tahu ada macam-macam? Aku pernah lalu dulu dengan Kanda kat sini. Wow. Best weh. Ni orang panggil apa ni? Flow rider. Skating. Apa? Oh ya, aku terbang. Wih, mesti dalam hidung masuk air. Ya dah. Wih, Best ni main ni, Sofi. Best ni. Tunjuk kat dia pun. Wih, tunjuk kat depa. Sekejap bila jadi utara pula. Ya, aku kan ada darah utara juga. Bila tengok orang main tu dia tak nampak ekstrim. Kita yang main. Tapi power lah budak tu. Aku rasa dia bukan budak lah. Budak lah weh, budak perempuan. Tak masuk aku takut geng-geng orang yang reti main ni juga. Ya. Weh, Perempuan orang- kan? Kau tengok abang tu duduk sampai duduk je weh. Ya weh. Dia macam rukuk lah tu. Hello. Boleh rukuk siap tu. So, sekejap lagi kita naikkan kat tengah-tengah tu kan? Mana mocengnya mulut. Hai, say hi. Jangan, dia pun tak nak layan kau lah, Mat. Dia takut kan, dia bingung. Dia kecil bibir. Aku tinggi Sofi nak. Tapi berapa orang je yang boleh main? Kipas dia macam mana ni? Weh, macam mana bibir aku? Macam mana kalau bibir aku? So, abang tu dah panggil dah. Dah Abang ready tu dah ke? panggil dah director. Dah ready ke? Assalamualaikum. Oh, tak ada. Boleh dah? Oh, kita orang berdua je ke? Oh, itu yang shot. Oh, tu. Gelap, Mak. Mat, gelap. Kau jangan nak buat apa-apa dengan aku, Oh, hello. Maaf, aku nak engkau tak ada nafsu aku dengan kau. Kau faham ke bahasa Inggeris? Faham lah. Chill out. Chip up. Kau dah bercing kan dia? Oh, nampak tu? Oh, kena dia Bila kena angin kau kena kepala kau kena kat atas. Oh, hilang kau dah bercing tu. Ni leg. Leg nak apa pula? Leg bang. Tu. Oh, kena gitu. Oh, Oh. relax. Relax. Oh, ni signal dia tengok. Dia akan bagi macam ni, relax. Kalau dia cakap macam ni, dia nak nombor telefon aku. Kena tain. Babi suka lah aku kalau nak kena tain. Ni tahi guys. Nampak macam budak sekolah. Oh, kau kena jatuh macam tu, Mat. Oh. Maksudnya kau kena jatuh macam tu. Kau boleh ke? Takut limpas Tak, bibir aku macam mana? Takut masuk alam yang petak-petak kecil-kecil bibir kau. Tak nampak muka kau. 1, 2, 3. Ada locker tak? Ada. Okey. Tu Sofi. Kuku panjang kau. Aduh, aku adjust tak dik. So kerak tak say.
Kena cermin tu soyok dah kau. Soyak tu kau apa? Ha? Soyak nangis. Soyok tu macam terpopek lah, tercabut. Soyok tu pun macam apa tercarik. Ha, Kita tercarik gitu. mana dah Luka- tahu luka aku gitu. ni mana ada darah Kelantan. Kelantan ni. Lupa dah Kelantan pun dah. Bunyi lagu. Tanah Kelantan. Tu bapak aku je Kelantan. So sekarang kita orang kena letak barang-barang ni semua dalam loker and kita orang tak boleh pakai mic sebab kita memang kena cabut semua. Oh lah, mic tak boleh. Dalam poket ke semua kena kosong tu kunci kereta kau tu. Jom. Dia size apa baju? L. Kalau pakai ketat macam saya, susah untuk terbang. Oh. Angin tak support. Ya. Sebab korang tak tahu basic lagi. Ni berat dia angin support tak? Senang awak duduk dulu. Mana ni? Oh gini eh. Lepas tu sekejap lagi tak payah pakai kasut lah. Pakai kasut. Oh kasut. Jangan kaki air pula. Pelambur. Eh, Sebab even kalau awak tarik pun, dia akan pesan makin dalam ke depan. Sebab sanggul awak. Kalau boleh rendahkan. Kalau tak nak tanggal pun rendahkan je. berat lah mu ni. Aku tak ada kelas sangat lah. Review. Untuk jumpa kita orang kat live chat preview YouTube, Betul-betul. jumpa kat sana. Sofi pergi dulu, okey? Mak tengok Sofi daripada jauh, okey? Okey. Boleh Sofi? Hati-hati Sofi. You can do it. Go my girl, go. Eh? Ha? Apa tadi? Go, aku cakap. Gorgon, gorgon. We are the train. Sofi! Sofi! So Sofi dia akan terbang sekejap lagi. Hui. Boleh Sofi. You can do it girl. Go girl. Boleh Sofi. Wih, speed dia dah mula. Tengok muka dia. Sampai weh dia terbang. Wih. Mantap. Sofi, jangan terbang tinggi-tinggi Sofi. Sofi. Wih, mantap tu. Okey tak? Ya, Alio aku tu. Wih, muka kau macam tupai tak dia? Macam ni ada. Tengok ni. Tapi super ni. Dah ke? Betul lah, betul lah dia orang tanya kalau orang ada lemas semangat ke sakit jantung tak boleh weh. Ya Tu ke? rasa macam nak cabut jantung kau. Ni siapa ni? Tak siapa ni? Tak aku pula. Engkau lah pula. Sini. Ha? Aku dah settle dah 2 kan? Dah settle 2 flight kan? Ha, kau pula. Ha. Seram. Sumpah seram, sumpah. Aku tak tipu weh. Sumpah aku tak tipu, benda tu seram nak mampus. Waktu part dia tarik aku ke atas aku macam Wih, dekat kau hilang dah sebab dia. Alio aku. Kau tengok kau tak percaya, mesti Alio kau terkeluar. Engkau tutup mulut pun Alio kau keluar daripada tepi. Dah try. Mike, fighting. Fighting. Go. Go. Mike. Takut gila. Korang boleh tengok Mike kat situ. Wah, hebatnya Mike. Korang hebatlah Mike.
Mesti banyak Ailio, tengok sikit. Dah jom. Best lah. Tapi takut part naik ke atas yang lambung tu. Pening weh. Dia macam Ya. Wish. Takut lupa kat sini. Tapi best lah. Good experience. It's a good experience. Kita tak pernah main ATV, kita main ATV. Kita tak pernah main ni, kita main ni. Terbang pula. Terbang pula. Hari tu dia ATV, hari tu darat. Ni kita terbang je. Wah, Kita kena main ni, best. Jom, Apa let's go. bagi paragliding? Enggak. Kita kena main paragliding tak? Mana tu? Oh lah. Asal hikmah ada kat situ. Jom. So guys, Nampak? untuk kali ni Allah. experience yang Kasih. memang sangat, saya kata apa, okey lah untuk seumur hidup sebab tak pernah try benda ni kan. Guys, sikit. Oh my god. What is this? Asal dahi kau macam tu? Oh. Mat, tengok dia Ailio. Bekas Ailio ni. Masam je. Sumpah muka aku dah berconteng-conteng ni. Banyak peta lah kat muka kau. So what? Somat? So what? Somat, ingat somat dia. Okey je sebab tadi saya sempat buat macam tu. Wah. Selamat je. Aku lebih penting ke kuku aku. Buat tu kuku. So jom kita nak ambil barang-barang kita pula. Let's go. Boleh. Thank you so much. Okay, Thank you. boleh. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Wey. Player. Ni tu gini. Oh. Aduh banyaknya jarang aku. Tak ada tinggal dah? Tak ada. Okay, thank you boss. Okay, Thank you so much. Masih dah? Apa dia cakap? Boleh main free? Kan maksud dia sekarang ni memang baik lah diorang ni. Nak jadikan cerita, diorang introduce kita dekat bos diorang. Sumpah? So bila diorang dah introduce kita dekat bos diorang sebab diorang bagi tahu lah kita buat konten. So diorang kata kalau kita dah post konten kita semua ni nanti, kalau kita nak datang next trip kita untuk next flight kita, diorang akan bagi free. Contoh lepas ni kita nak datang, kita nak ajak kawan-kawan kita, diorang bagi free. Oh, faham. So lepas ni kalau nak main yang macam paling tinggi apa semua tak payah bayar lah. Tak payah bayar. Memang free. Tapi kena buat video lah kan? So dekat situ korang nampak tak AI team ni macam mana? Ya guys. Korang? Tak apa. So korang nampak tak dekat situ AI team? Kita orang daripada awal kita orang datang, kita orang tak bagi tahu pun yang kita orang ni daripada AI ke. Tak ada pun. Senyap je. Dia orang je yang kenal sedikit. Dia orang memang dah kenal. Oh tak ada orang Kelantan dia tu. AI Nampak team tak? ke? So dekat situ memang orang mungkin lah. Bagi Yelah. kita aku rasa dia memang dah separuh daripada Malaysia ni memang dah kena AI team. Betul. And dia orang pun support. Ya, diorang pun support and diorang lagi bagi kita free. Ya. Macam hari tu kalau korang nak tahu lah, ATV tu pun yang kita orang main baru-baru kat Kontes Sofi tu pun, ATV tu pun, itu pun sponsor. Kalau korang nak tahu, ramai punya kena AI team ni tau. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. So nampak tak dekat situ, Abel tubuhkan platform macam ni. Seluruh bukan Malaysia, dunia kenal. Dunia matangmu. Betul lah, ada je luar negara yang kenal. Faham tak? Ya, maksudnya yang mostly kenal kita mungkin Brunei, Singapura. Betul. So dekat situ Ramai bangsa-bangsa India kenal, Cina pun kenal. So kita we proud of Abel actually. Ya, sebab hari tu aku pernah pergi 2 tahun lepas lah aku pergi lepak KLCC dengan siapa lah, Boira apa semua kan. Lepas tu ada seorang mama India ni datang. Nak ambil gambar boleh tak? India? Jadi terkejut lah. Gila India layan AI ni apa semua. Jadi macam unexpected lah benda tu kan. Nampak tak?
Tu. Orang Bukan cakap senang, AI team ni gagal. Ya, bukan senang nak senang sampai sekarang. AI team banyak Korang proses. kena tengok Abel betapa susahnya dia nak naikkan Betul. AI team ni. Dia sampai dulu sanggup pergi apa ni? Dulu dengan short film short biasa-biasa film sana, short film dengan sini. buat apa tu? Apa tu pick up line biasa-biasa tu dulu. Sekarang korang tengok Tapi nak maintain susah lah. nak maintain tu susah agak. Macam hari tu diorang cakap view Memang. Abel dah jatuh. Respect lah kat dia. Nak maintain tu Respect kat sangat-sangat Abel. susah Abel kat dalam ni dah berapa tahun dah. Ya. Daripada 2016 2016 sampai 2026 ni. Kalau tengok. ikut kes 10 tahun tak? Nak dekat 10 tahun 10 dia tahun. maintainkan nama dia. Ya, Korang ya. rasa? Betul. So Alhamdulillah. Sana pergi mana ni? Proud to Abel and proud to us. Ya. So now So kita orang decide nak balik. kita dah nak balik. Mak Sofi pun ada kerja sekejap lagi nak kena pergi settle apa semua. Betul. Alamak, bila aku cakap bahawa aku teringat bodoh Okay, kau yang ingat Okay. So guys, Aku tak boleh lihat muka kau jadi banyak peta lah muka kau. you kau kena pegang, aku tak boleh. So sekarang ni guys, sampai situ je konten kita orang. Sofi harap sangat korang enjoy dengan konten kita orang ni. So korang jumpa di next konten. Bye bye dari Somat. Bye bye.